like a Hellcat. Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Okay, bertemu lagi kita untuk video seni bersama Cikgu Syuk. Kepada yang belum subscribe channel Cikgu Syuk, bolehlah subscribe sekarang. Seperti biasa, kita sediakan media iaitu kertas lukisan, pensel, pemadam, pembaris, gunting, kertas warna dan pensil warna. Apa lagi? Jom kita berkarya. Langkah pertama, anak-anak ambil kertas warna lipat dua. Okey, kemudian kita lukis separuh bulatan di bahagian tengah tu seperti yang cikgu tunjukkan, macam D tu. Okey, ini separuh muka sebenarnya. Okey, kertas ini kita potong untuk kita dapatkan rupa muka. Rupa muka kawan kita lah. Okey, ni rupa dia. Okey, tak apa, cikgu potong telinga dia tu tak apa sebab nanti kita boleh lukis mula okay, kita buka, kita dapat rupa muka, bentuk muka. Alright, kemudian kita lukis lah. Okay, ikut sahaja rupa bahagian tepi tu. Okay, seperti yang cikgu tunjukkan dalam video. Okay, kemudian ambil pembaris untuk kita buat garisan di bahagian tengah. Okay, tengah muka dan juga garisan di bahagian tengah atas untuk mata dan juga telinga. Okay, dua garisan ni untuk kita tentukan di mana bahagian mata, bahagian telinga dan juga hidung. Okey, untuk dapat mata yang seimbang kiri dan kanan, eloklah anak-anak ukur dahulu menggunakan pembaris. Gunakan pembaris tu, tak apa, tak ada masalah. Itu lebih mudah, dia dapat membantu kita untuk melakar dengan tepat. Okey, lihat bagaimana cikgu buat. Kemudian kita buat hidung. Okey, cikgu cuba ikut lakaran seperti mana dalam buku teks. Tunjuk cara dalam buku teks tu, cikgu cuba ikut dan cikgu harap anak-anak juga boleh ikut sama. Okey, kemudian kita ukur bahagian mulut. Mulut pun kita ukur juga. Okey, kalau rasa tak tepat, tak apa, jangan risau. Kalau silap pun tak ada masalah. Ambil pemadam, kita betulkan. Biasalah. Okey, dalam proses melukis dan melakar ni akan berlaku kesilapan-kesilapan kecil. Tapi itulah proses pembelajaran. Okey, kita buat mata Lepas tu kita buat rupa mulut. Dia nampak tersenyum ni. Okey, kemudian kita buat telinga kanan, telinga kiri. Okey, kita detailkan sedikit bahagian telinga tu. Anak-anak boleh agak-agak je ni, tak ada masalah Kalau nak tiru cikgu pun lagi bagus. Okey, seterusnya kita buat dia punya gigi. Okey, gigi dia. Okey, gigi atas dan gigi bawah. Okey. Okey, sengitkan sikit supaya senang cikgu nak melukis. Okey, kemudian kita buat dia punya lidah. Mudah je. Okey, agak-agak pun tak apa. Alright, kita buat lakaran untuk rambut pula. Ni senang je. Cikgu gunakan garisan serabut, garisan melingkar, kita campur-campur dah jadi nampak rupa rambut dia, rambut kerenteng. Okey, dah nampak lakaran rupa kawan kita ni. Kita padamlah garisan-garisan yang kita jadikan sebagai panduan tadi garisan tengah tu dan juga garisan melintang untuk mata dan hidung tadi. Okey, yang tu dah tak perlu, jadi kita padam. Okey, kalau anak-anak tengok di sini, cikgu gunakan pelbagai jenis garisan Ada garisan melengkung, ada garisan lurus, ada garisan serabut, ada garisan melingkar. Okey, langkah seterusnya kita keluarkan pensel warna. Pilihlah warna mana yang berkaitan. Cikgu gunakan dua set warna Okey, warna yang tumpul kita asah. Ni lebih senang. Okey, memudahkan kita untuk bekerja. Okey, sentiasa jaga kebersihan. Okey, tandakan pada bahagian mata tu untuk nampak kesan cahaya pada mata. Apa lagi? Jom kita mewarna. Okey, kita mulakan dengan anak mata. Mata hitam tu kita buat yang tu dulu. Tinggalkan sedikit kesan warna putih tu, seolah-olah macam ada nampak cahaya dekat mata tu. Okey, itu nampak lebih realistik. Walaupun ini lukisan kartun, tapi kita cuba buat biar nampak realistik. Okey. Okey, seterusnya kita warnakan dia punya lidah dengan warna merah.
Okey, terpulanglah pada anak-anak. Okey, ini cuma cadangan. Kita cikgu ambil ni berdasarkan apa yang terkandung dalam buku teks. Langkah berikutnya kita warnakan pada bahagian muka. Cikgu pilih warna yang warna peach, okey, dan juga warna coklat cair. Okey, lukisan ni kita boleh detailkan dengan warna coklat yang lebih gelap selepas ni. Okey, lihat langkah kerja bagaimana cikgu mewarna. Okey, suka cikgu ingatkan anak-anak bila mewarna, gunalah teknik mewarna satu arah. Okey, jangan guna banyak arah. Nanti kalau guna banyak arah, lukisan kita tu nampak tak berapa kemas. Okey, tak berapa cantik. Sentiasa gunakan teknik mewarna satu arah. Okey, daripada atas ke bawah secara condong ataupun sengit. Alright, seperti yang cikgu tunjukkan dalam cikgu punya langkah kerja ni. Okey, kemudian kita buat detail sikit pada rambut, gunakan pensil warna hitam. Ini cukup senang ni. Kita buat je garisan serabut, garisan melingkar tu kita campur-campur, kita jadilah rambut dia. Okey, sengaja cikgu buat rambut dia tinggi sikit bahagian depan tu. Okey, kemudian kita detailkan lagi dengan warna coklat yang lebih gelap. Tadi coklat yang cair, sekarang dah lebih gelap sedikit. Okey, untuk menampakkan kesan tone pada muka kawan kita ni. Kita gelapkan sedikit bahagian cuping telinga tu. So nampak macam lekuk tu masuk ke dalam lah. Okey, dan kita detailkan lagi pada bahagian rambut tu. Okey, kita tambahlah supaya tak nampak garisan rupa bulat tadi tu. Okey, rupa bentuk muka tadi kita tutup dengan helaian-helaian rambut. Langkah seterusnya kita nak mewarna baju dia. Baju kawan kita ni, cikgu pilih warna sewarna, warna biru supaya nampak harmoni pada bahagian bajunya. Mula-mula cikgu gunakan warna biru yang lebih cerah. Okey, perhatikan. Selepas tu kita ambil warna biru yang agak gelap sedikit, dan akhir sekali nanti kita campur dengan warna biru yang lebih gelap lagi, untuk menampakkan kesan tone dan juga harmoni pada baju kawan kita ni. Okey, dan akhir sekali cikgu tambahkan sedikit warna pada bahagian muka. Tadi nampak macam pucat sangat, jadi kita masukkan warna coklat. Okey, supaya nampak lebih natural pada bahagian muka tadi. Okey, dah nak siap dah kita punya karya. Okey, jangan pelik lukisan kawan kita ni tak ada kening. Sebenarnya sengaja cikgu tak buat kening, cikgu ikut macam mana yang ada dalam buku teks. Okey, lebih senang untuk anak-anak faham dan buat. Langkah terakhir kita buat sedikit kemasan pada lukisan kita. Okey, dah nak siap dah ni. Okay, terima kasih kepada semua yang menonton video ni sehingga habis. Okey, moga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Teruskan menyokong karya-karya dan video cikgu. Okey, duduk rumah, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.